Hai semua, hari ni saya nak ajar cara untuk kita nak gunakan blend tool yang kita boleh blend warna, 2 warna atau 3 warna. Mula-mula kita buat shape dulu, shape apa-apa yang kita nak. Saya try buat bulat dulu. Kita copy shape tu, copy bawah, ikut kreativiti korang lah. Kita bezakan warna bulatan ni, shape ni, untuk kita nak nampak perbezaan blend tu. Okay, untuk kita nak blend ni, kita boleh tekan ikon ni, blend tool kat tepi ni. Ataupun kalau tak ada, kita cari kat atas ni, object, blend. Okay, lepas tu kita select semua ni. Kita tekan blend tool. Dan untuk kita nak halakan arah ke mana pergerakan warna tu, pergerakan blend tu, kita tekan yang shape yang pertama dan kita tekan shape yang kedua. So dia dah gabung merah dan kuning. So kita nak arahkan ke sini pula, tekan je bulatan biru ni dan seterusnya, ungu, hijau dan biru. Ini adalah cara blend yang pertama. Untuk kreativiti yang kedua, kita buat shape yang lain. Contoh kita buat 3 shape ni dan kita colourkan. Sama macam tadi, kita select semua shape ni, pergi dekat blend tool, kita tekan objek yang pertama yang kat mana kita nak mula dan dia berakhir. Blend tool ni akan blendkan 3 bentuk yang berbeza ni dan 3 warna yang berbeza ni. Kita tekan yang pertama, kedua kita nak halakan kepada square dan dia jadi, dan ketiga kita jadikan halakan ke bentuk star. So dah jadi dia punya blend shape ni, shape dan warna dia blend. Kita kecilkan. Terusnya, kalau kita nak buat blend untuk kat huruf ataupun font, kita type lah apa-apa yang kita nak. Contoh macam ni. Biarkan dulu. Kita buat lagi bentuk bulat untuk nak jadikan dia punya rujukan warna tu. Untuk yang kita nak jadikan bentuk font macam 3D ni, kita kena jadikan bulatan warna ni terus kepada gradient. So kita boleh terus color dia, yang gradient ni, dan kita tukar warna dia. Kita dah nak guna yang ni, double click. Yang ni kita nak guna yang warna ni. So bila kita dah ada 2 shape yang ada 2 gradient ni, kita select dua-dua shape ni, kita pergi dekat object, kita tekan blend dan blend options. Kita pergi kat specified steps ni, kita setkan kepada 1000 dan orientation ni kita pilih yang path ni dan klik OK. Lepas tu lagi sekali kita select dua objek ni, kita tekan object, blend dan make. So dah jadi dia macam ni kan. Kita select line dengan shape ni dua-dua sekali. Lepas tu kita pergi ke object, blend, dan kita tekan, bila dia expand ni kita tekan replace spine. Tekan kat blend, replace spine, dan dia dah jadi bentuk macam ni.
macam tube kan. Itu saja. Selamat mencuba.